Assalamualaikum, selamat petang-petang geng. Okey, yang petang ni aku macam biasa lah. Dengan Abang Pali, si botak kita. Botak yang handsome. Macam biasa geng, petang-petang ni. Misi dan visi target ikan puyuh geng, ikan puyuh. Kita tengok, harap-harap adalah ikan puyuh yang ambil. Tapi ikan apa pun yang ambil tu rezeki. Tapau kasih bawa balik geng. Okey, yang mana baru singgah channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen geng. Jom kita tengok apa cerita petang ni. Okey geng, petang ni aku gunakan rod ni geng, Goture High Performance geng, 7.2 meter geng. Goture Gold Night. Macam ni lah geng, setup aku pakai. Macam biasa aku buat batu kat bawah ni, lepas tu stopper macam ni. Nanti bila letak dalam air, pelampung ni akan naik lah sampai dekat stopper aku punya ni. Yang satu lagi ni, ini yang setting kedalaman air ni. Jadi kita tengok Abang Pali dah letak dah. Tengok apa jadi petang ni. Gaya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana poyo. Wih. Habis umpan. Banyak aku tak tahu lah ikan apa. Ikan puyuh ke, ikan selat ke. Tadi dah tarik sekali, terus habis umpan. Itu betul. Ambil tu. Selat. Mau ikan selat. Taruh bekas lantong lah. Aku malas ikan ni. Alhamdulillah, strike pertama, seekor selat. Ikan selat. Selat saja. Sana lagi. Tu banyak ada main tu. Tahu dah ikan apa tu, warna putih ya. Kita pancing je dengan harapan ikan puyuh lah ambil. Tu dah bergerak pelampung. Pelampung dah bergerak. Dia main lepas pula. Kan dah habis dah. Allah. Cut. Ganas tu. Ni nak perhabis kat cengkerik ni.
Dah jadi mancing ikan selat dah ni, geng. Ikan selat ni banyak oh. Abang Pali nak ikan selat ni. Dapat tu bagi kat dia lah. Ni bismillahirrahmanirrahim. Adalah puyuh. Puyuh gorgon ambil. Banyak sini lagi, banyak. Mana? Huh. Puyuh ke? Ha. Ni banyak ni. Ni lagi tempat lapang. Lagi kan. Lari kolam misui kan. Wah. Toi. Ring apa tu? Ring pecah. Nayau hanyut ah. Putih rasanya. Macam mana nak ambil? Alah, hai. Tadi ya, atas ke tengah. Tali 10 LB ni. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ceh. Nuh, keli. Ha, tadi keli lah gagaknya. Keli bang. Ni goreng tai sedap ni. Tu. Nak bang, ambil bang. Terbubuh dalam tong Mempali ni. Ni kan keli kampung ni, keli Afrika. Keli Afrika ni. Tapi dia dah duduk kampung lah. Tapi dia dah duduk kampung. Abang Pali kata ikan keli ni dia dah tukar pasport. Dia dah jadi keli kampung. Kalau aku tetap di keli Afrika. Masuk sana. Ha. Alhamdulillah. Agaknya tadi tu keli ke mak yang saya sembat tadi tu. Ya, si samai. Mai cuba lagi. Kok boleh keli lagi? Mana tahu. 3 kilo hantar habis terus pergi kolam. Oh, ambil lagi bang tu. Wow. Selat lagi. Kenduri selat hari ni. Hari ni kenduri selat. Ha. Buat video pendek ni untuk hang ni Takim. Oh, dia cukup minat ikan ni. Ha. Takim cukup minat. Tak apa bang, saya bubuh lantong bang. Ya nanti. Abang bungkus lah bagi kat dia bang kalau abang tak mau makan ni. Hai, kita bagi cuk. Bagi Takim. Benar ya geng, cengkerik ni aku beli hari Ahad. Ahad baru ni, Ahad minggu lepas. Ikan puyuh tak nak makan hari Ahad tu. Jadinya dia dah lama ni, dia dah ada yang mati dalam ni. Jadi dia dah busuk lah kan. Jadi petang ni misi dia, salah satu nak dapat ikan puyuh ni, misi dia habiskan cengkerik ni. Harap-harap Abang Pali boleh tolong aku lah bagi habis cengkerik ni. Aku nak bawa balik tong lah kalau boleh. Tak sini geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh, mana dia meletup-letup?
Oh, ambil dah bang. Oh, tu dia. Ha. Tarik. Cap. Tak kena. Habis dah tu. Habis umpan. Tak lekat ya. Oh, ambil dah. Uish. Oh, cepatlah tu habis umpan. Pandai dia curi. Oi, keli pun besar oh. Agaknya yang putus tadi tu keli ambil kot. Oh. Dia sudah ambil. Danger sekali ya bang. Cik. Tak ada nak. Aduh. Pelampung macam pancing patin pun dia tenggelam macam tu. Okey geng, lepas spot tadi puyuh tak ada, asyik ikan selat. Lepas tu aku naikkan keli seekor. Aku pindah parit geng. Harap-harap dapat puyuh lah. Nak mencari puyuh petang ni. Try sini geng. Okey geng, aku pindah dekat spot kedua ni dengan harapan dapat ikan puyuh. Tak berjaya geng. Boiling ada tapi dia tak nak ambil umpan. Jadi strike hari ni ikan selat dengan ikan keli je lah geng. Jadi alhamdulillah rezeki hari ni. Lepas tu ikan tu aku bagi dekat Abang Pali. Dia nak simpan, dia nak goreng agaknya. Okey geng, nama anda baru singgah dekat channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Cik. Nuh, keli. Tadi keli lah gagaknya. Keli bang. Goreng tak sedap ni.